Okey, ini mounting absorber dia. Okey. Dia tak tukar bearing ni. Mounting absorber ni dia tukar. Okey. Nampak apa jadi dekat dia punya bearing tu bergerak tau, bergerak. Clear tak? Ada free play, longgar. Hai, tips 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi satu kes. Kes ni berlaku dekat Toyota Wayfire. Okey, owner ni dah tukar habis barang bawah, absorber baru, barang bawah semua barulah. Tapi ini masalah dia. Masalah dia ada bunyi lagi. Naik bonggol ada bunyi, jalan tak rata ada bunyi. Jadi dia mengadu kat saya kata bawa kereta kita check. So bila kita check, kita tengok resit dia balik, dia tak tukar benda ni. Okey, ini mounting absorber dia. Okey. Dia tak tukar bearing ni. Mounting absorber ni dia tukar. Okey. Nampak apa jadi dekat dia punya bearing tu bergerak tau, bergerak. Clear tak? Ada free play, longgar. Okey. Jadi kat sini apa yang saya nak beritahu, siapa yang nak tukar absorber tu kalau boleh tukarlah benda ni sekali dan tukar sekali dengan mounting absorber. Dan ni paling penting. Mounting absorber ni dia tukar juga, tapi mesin saya nak tunjuk. Ni baru tukar ni, nampak? Tapi nampak tak ada gerak tu. Tu. Saya tolak je tu, tak tahu nampak ke tak. Okey. Apa maksudnya kat sini? Maksudnya dia punya getah ni tak padu. Tak pegang dengan cantik. Sebab tu saya selalu pesan kalau nak tukar mounting absorber ni, kereta apa pun utamakan dulu yang original. Kalau tak, bukan apa, buang duit nanti. Bukan, dia buang duit bila kita bawa dia ada bunyi. So kes dia, satu mounting absorber dia, satu bearing ni. Jadi saya tukar dua benda ni, alhamdulillah kita test tadi hilang semua bunyi. Nanti kita nak panggil owner, nak minta owner test sendiri. So kalau siapa yang ada masalah bunyi tak settle, tak jumpa, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Saya bakti hari ni settle.